Papia sosis. 7 ini 3 ni boleh. Apa kita dah nasi dah. Ya, depan berita kuih bakar. Sambal udang, daging masak hitam. Ni berapa bang? RM6. RM6 eh? RM6. Yang paling laku yang mana? Memang satu perisa je ke? Satu perisa. Ini apa yang inti dia? Dia toge, lepas tu sayur-sayuran, lepas tu dengan ada kacang dengan bawang goreng. Kacang dengan bawang goreng. Tapi dia punya paling best dia punya sos lah. Oh. Ya. Toge dengan ni? Sengkuang lobak ya. Berapa dah kira buka sini? Pukul 4 eh? Oh awal buka pukul 2. Yang paling laku kat sini apa kak? Ya, ini pepes untuk otak. Ikan ke? Ini untuk ikan ni, ni roti ayam. Oh, berapa ringgit kak? Ini RM6, RM9, RM6, RM10, 15. RM10, RM15. Okey. Memang awal yang buka sini. Dalam pukul 2 lebih macam tu dah sampai sini. Pukul 2 dah sampai lah. Habis memang cepat habis ke macam mana? Tengok mana ya. Kadang-kadang sampai puasa. Sampai pukul 7 lebih pun ada lagi lah orang beli. Apa yang paling laris kat sini abang? Yang dia punya pilihan tu selalunya. Mostly orang beli campur-campur lah. Campur-campur je lah. Rebus dulu. Oh, rebus dulu. Kuah dia ada berapa jenis? Kat sini kita pakai 2 lah. Satu black sauce ni dengan cili lah. Black sauce ni apa? Dia memang manis lah. Dia kuah manis lah. Kuah manis. Kalau tak nak pedas ambil yang black sauce lah kan. Biasanya dia orang mix lah kan. Kangkung. Kangkung. Kat sini apa menarik kak? Ayam kunyit. Ayam kunyit. Nasi putih ke? Ya, Nasi putih. Oh, selain ayam kunyit ada lauk apa lagi kak? ada daging kunyit, sotong kunyit. Sotong kunyit. Bezalah harganya. Beja. Yang kalau sotong berapa? 13. 13. Kalau ayam? Ayam RM8. RM8. Yang paling laris tu mana? Sotong ke ayam? Ayam. Ayam ya. Keropok. Keropok lekor ke? Ya. Oh. Berapa kira keropok lekor kat sini? RM2.5 ketul? Oh.
Singgah, tepung kita. Singgah. Singgah, tepung kita. Berapa ringgit ni kak? RM5 satu set je. Tepung kita, singgah. Pandan ya? Ada berapa jenis ni putu kak? Ada dua, satu pandan, satu orange. Yang paling laku yang mana kak? Yang biasalah. Yang biasalah. Berapa ringgit ni? Satu Satu set? set RM5. Ni berapa lama nak kena kukus dia bang? Biasa dalam 2-3 minit saja kalau air dah betul-betul panas. Mendidih dulu? Ya betul. Oh. Itu piring. Ya. Berapa? Paling laku lah, yang paling laris. Tak banyak nak cakap lah. Tapi Semua. tak semua. Ayam goreng nak utama ya. Mi goreng. Mi goreng. Okey, menarik. Ayam goreng. High tea, green tea.
Yang paling laku yang mana bang? Laku ni green tea. Green tea. Apa kelebihan dia? Keistimewaan dia? Punya air susu. Susu dia pekat dia, green tea dia. Green tea dia. Tak ada rasa kat tempat lain. Okey. Yang ini teh biasa lah. Oh, Thai tea. Oh, dari Thai lah ni. Daripada Thai. RM12 satu botol. Yang ini? Ini RM12 yang botol bawah ni. Oh, yang bawah. Apa beza dia, bang? Yang bawah ni pekat tanpa ais lah. Dia macam Oh, tanpa ais. Okey, okey. Yang ini kopi. Kopi pun ada? Kopi pun ada dalam botol. Oh, menarik. Coklat, green tea and Thai tea. Okey. Ya, 5 minit. Harga pet ada. Merah. Merah. Panas-panas ya kak eh? Sini akak pukul berapa dah mula? 2:30, 3. Ni ada geli, ada salad jam. Ya kak, nasi singgah, yang penyet ayam gepuk. Kalau piang ikan keli, mai singgah kak. Istimewanya sambal lah. Sambal? Kami ada sambal yang pedas dan Ya? sambal yang tidak pedas. Oh, kurang pedas? Kurang pedas, pedas-pedas manja. Pedas-pedas manja saja. Kicap tu wajib ya? Siapa dia nak tahan sangat pedas kan? Ya, ya, ya. Ambil baju buang. Bahaya saya tak boleh. Dah selok dia alih ni kenali. Buat banyak sekali. Dia buat macam ni. Dia masak. Kita tak tahu macam mana. Yang paling laris sekali yang mana? Lauk yang mana? Lemseng, lemseng. Masakan Arab ke? Masakan Arab ke? Yang ni from Johor. Oh, dari Johor. Biryani gam. Okey. Tak pedas eh? Tak pedas eh? Ayam merah tu pun tak pedas. Ayam merah budak-budak boleh makan lah. Boleh eh. Sini apa yang paling laku kak? Yang paling famous? Popiah dengan keropok lekor. Popiah goreng ke? Popiah goreng. Goreng. Ketupat pun ada ya? Oh, ketupat pun ada. Dengan goreng. Dah memang siap goreng? Akan goreng. Oh, akan goreng terus kalau order lah. Oh, okey okey.
aku ayam gunting special sebab dia ada cheese. Pedas ke apa? Pedas lah yang paling best. Kebanyakan orang suka pedas sebab pedas dia bukan pedas cili, dia pedas rebus kan. Jadi kalau orang beli kita akan taruh on top dia. Oh, ada lagi spicy original. Kuih pun ada bang eh? Kuih pun ada. Ini apa ni? Muffin ke? Ini coklat. Chocolate cake mini. Ada Kalau cheese ada juga. cheese. Ada cheese juga. Panas ya bang? Panas-panas kakak. Ratikan. Roti john bang? Okay. Yang paling laku daging ke ayam? Dua-dua. Dua-dua laku Itu maknanya sedap dua-dua. Betul. Apa je inti dia bang? Ni mayo. Aha. Lepas tu cheese kuning. Cheese kuning. Aha. Lepas tu sayur, ayam, daging. Sayur, ayam atau daging. Campur boleh juga? Campur boleh. Oh, boleh. Berapa ringgit bang? Ayam 9, daging 10. Aha. Campur? Kalau campur, kalau campur kalau ayam 10 juga. 10 juga. Okey, berapa tetap harganya? Tetap harganya. Ya. Kalau special 13. Ini daging eh? Ni daging. Daging ni ayam. Sayur-sayur. Jus kebikai berapa? RM3 kalau kecil. RM3. Ini fresh ya? Memang fresh je? Fresh. Fresh. Daripada rumah. Kalau yang RM7 ni beli buah je? Buah aja. Oh, RM7. Sambal udang, kerang, paru ada, daging masak hitam, daging balado, paru ada, paru sambal, kacang ikan masin ada, kacang ikan talang. RM15 je. Ayam goreng berempah ada. Sambal udang, daging masak hitam. Okey, ini ayam sambal. Ayam sambal. Yes, ayam sambal ini daging belado. Ni paru sambal, kerang sambal. Okey. Kerang sambal. Ini apa ikan? Ini acak ikan talang. Acak ikan talang. Apa rasa dia? Macam acar je? Rasa dia macam masam-masam masam, acak macam tu. Ikan masin. Kerang ada. Baru ada ayam belado ada. Sama dia, laksa ada, tempat ikan ada. Laksa, satu je lagi lah. Laksa, satu je lagi lah. Ada gulai ayam. Lauk nasi dagang. Ayam berempah. Ayam berempah. Dari ikan. Ini apa nama ni? Daging kerutu. Daging kerutu. Air pun ada eh? Berapa satu ni bang? RM5. RM5 je eh? RM5. Sama je semua. Terima kasih. Carbonara. Apa special dia? Krim carbonara tu. Buat sendiri. Setahun sekali dia ada yang sebenarnya roti bajet. Kena dapatkan ni kan. Ya. Apa yang paling special kat sini bang? Alright, yang special ni kita punya signature ayam kunyit dengan daging kunyit. Daging kunyit Harga sama ke lain bang? Harga kalau campur 10. Campur 10? Kalau ayam kunyit saja RM7. RM7 je. Kalau tambah telur RM8. Ada sambalnya bang? Ada sambal. Oh, ada sambal. Cuma ada asing Okey. Kita signature kat sini ayam kicap campur ayam kunyit. Ayam kicap? Ayam kunyit. Ayam kunyit. Okey, terima kasih. Thank you.
ke Kak? Ayam golek semua original ke? Semua original. Ya, tak ada yang pedas, tak adalah. Semua original. Okey, boleh makan budak-budak. Semua boleh, semua boleh. Ada. Berapa satu yang kecil Kak? Satu kalau plastik 5, sorry. Plastik Kalau 5. Kak Kak RM4 je. Oh, okey. Lagi yang paling laku yang mana selalu orang order? Saya seller vanilla blue kita lah. Vanilla blue tu campur apa Kak? Apa tu? Vanilla blue tu campuran air apa? Kita campuran susu je lah. Dia punya serbuk dia vanilla blue. Serbuk tu. Rasa dia manis-manis ke? Manis-manis vanilla lah. Dia rasa macam pada pop. Oh, by the pot. Okey. Air bang, singgah dulu bang. Ya, ya. Mai singgah Kak. Ada apa menarik bang? Ini kambing kurma. Kambing kurma? Ya, kambing masak kurma Oh. Yang ni daging masak hitam. Daging masak hitam? Ya, lembut-lembut daging dia Lembut-lembut. Ini ayam masala. Ayam masala besar-besar ayam dia Ini dari negara mana punya? Ini nasi biryani Pari Bunta. Pari Bunta Perak. Oh, Perak ya? Perak. Ayam asam Ayam Dia tak ada asam. guna acar, dia guna ayam asam dengan Oh, pampeda. special Ya, betul. Macam ada Indian style sikit Ya, betul. Dia lain punya style. Lain punya style. Ini Ini harga. harga dia lah. Ayam, daging, kambing. Ini apa pula? Yang ini sambal ikan bilis garing lah. Boleh kontak nombor ni lah. Ya, boleh kontak ataupun ada jual kat sini 120 gram RM10 saja. RM10 saja Okay, terima kasih bang. Sama-sama. Mai singgah Kak. Berapa kita Kak? Ya. Kata Kak, mai singgah Kak. Kita ada Kak. Singgah Kak. Berapa kita Kak? Mai singgah dulu Kak. Berapa kita sate Kak? Mai singgah dulu Kak. Sate ada Kak. This one mix Mai singgah bang, mai singgah Kak. Berapa kita Kak? Yeah. Okay. And then here 3 to become 10 ringgit. Yes. Mai singgah Kak. Berapa kita Kak? Thank you. Mai singgah Kak. Berapa kita? Yang paling laku yang mana satu bang? Yang sate yang mana paling laris? Laris kambing. Oh, kambing. Yang special lah. Special kambing. Kuahnya manis ke pedas bang? Manis saja, pedas saja, sikit rasa. Oh, sedikit rasa. Okey. Berapa liter sekali ya? Sekali. Okey, terbaik bang. Terima kasih.
yang paling laku apa abang? Yang paling laku Ha. Biasa yang paling laku kita ada cendawai inoki. Cendawang inoki Yes, goreng. inoki Oh, goreng. pedas ke biasa je? Rasa biasa-biasa, memang selera Malaysia. Memang selera Malaysia lah. Itu tengah goreng apa lagi? Dengan goreng hati-hati. Boleh tengok sikit ke? Boleh. Boleh ke? Okey, tengok apa yang digoreng. Oh, hati ayam. Ya, hati ayam. Hati ayam kira macam mana bang? Jadi secucuk RM1 je. Secucuk RM1 je, murah je. Oh. Memang buka pukul 3 ke? Buka pukul 3. Pukul 3 sampai buka puasa. Lah. Ni apa kak? Ini sos. Korean chicken. Oh. Okey, pedas-pedas manis ya? Ya betul. Pedas manis. Yang paling laku cepat habis yang mana bang? Nasi ayam tomato. Nasi ayam tomato. Oh, apa kelebihan dia? Pedas tak? Dia pedas manis. Pedas manis semua cukup rasa lah. Okey. Terima kasih ya. Ya. Campur kali ya. Nasi asin dia campur kali. Campur kali dulu. Nasi padang baik pedas. Kalau Dia boleh pilih cawan atau plastik. Alright. Tak ada air tak ada air. Buah dan air saja. Okey. Tak yang ni. Satu bungkus. Cawan. Cawan. Ikan bakar kakak. Buat tu. Fresh fresh. Okey dan buat tu datuk buat tu. Ikan bakar. Ikan bakar, gulai kawah. Ya tu. Ikan biryani. Makan biryani. Apa bang? Ikan bakar. Nasi biryani ayam
daging ada, kambing ada. Ayam ada, daging ada, kambing ada. Rempah original Batu Pahat, my friend. Rempah original dari Batu Pahat. Ayam ada, daging, kambing. Ini ayam. Tu dia rempah biryani Batu Pahat. Original Batu Pahat. Ayam ada, daging ada, kambing ada. Terima kasih Kak. Sama-sama. Datang lagi. Yang paling laku yang mana bang Kak? Yang paling laku yang mana? Kambing Yang paling laku saya punya makanan adalah kambing. Kambing dari Batu Pahat Johor ya? Rempah original Batu Pahat. Oh, rempah original, special. Okey, terima kasih bang Kak. Ayam panas baru goreng Kak? Ayam panas. Nasi kukus ayam dara rempah. Berapa satu? RM9. RM9 saja. Ini nasi kukusnya ya? Nasi kukus lagi panas-panas. Panas-panas. Wow. Memang yang paling larisnya memang nasi kukus dia dengan ayam inilah. Tak ada daging, tak ada ya? Memang ayam kukus kan? Pedas tak sambalnya? Tak pedas. Tak pedas. Terima kasih banyak. Hai Kak, char kway teow udang ke char kway teow apa Kak? Ya. Char kway teow apa ada? Udang ke, kosong ke? Ada udang, daging, kerang, telur itik, petai semua ada. Oh, telur itik pun ada ya? Oh, ini dari menu asal mana Kak? Chinese. Oh, Chinese. Chinese Muslim Chinese Muslim, yes. Authentic Chinese Muslim. Authentic Chinese Muslim. Okay. Thank you. Adik nak tahu kan? Saya dah beli dah. Dah beli. Tak apa, next time. Berapa ringgit ni abang? Kakak? Ini satu berapa? Satu RM10, yang tak ada tulang RM11. Oh, ada tulang sekali pun? Oh, okey. Terima kasih ya. Ada apa je bang? Daging, ayam, telur dadah. Oh, ni pedas ke dia punya sambal? sambal je. Sambal je pedas. Sambal Memang je pedas Oh. Okey. Ni bang. Air biasa. Terima kasih. Ni, boleh kita dapat berapa lekor? Ini yang tebal ni saya. Okey, saya. Nipis. Oh, nipis. Sama jari. Asal saya nipis. Yap.
chicken rice, chicken chop. Okey, bagi saya. Chicken rice, chicken chop. Ya, bos. Kopi sosis. 7 ini 3 ni boleh. Yang 10 kan, 10 keping. 7 yang ini. 7 yang Ya, kuih bakar RM6, tepung pita RM5. Kuih bakar bang, tepung pita. Kuih bakar RM6, tepung pita RM5. Tepung pita satu ya. Bang, kuih bakar, tepung pita. Ya, tepung pita kuih bakar. Kuih bakar, tepung pita. Kuih bakar RM6, tepung pita RM5. Ni asal mana bang kuih-kuih ni? Kuih macam kuih bakar kita ambil, kita buat sendiri. Buat sendiri? Okey. Tepung pita memang kita ambil dari original tepung pita Payajaran. Oh, Payajaran. Ya. Ini kuih bakar Cik Ros je? Cik Ros. Berapa ringgit? RM6 je? RM6 Murah saja. je. Terima kasih bang. Okey, sama. Kuih bakar RM6, tepung pita RM5. Yang paling laku apa kak kat sini? Mi goreng ke kuih tiaw ke yang paling laku? Kuih tiaw. Kuih tiaw paling laku Apa keistimewaan dia? Ada apa? Telur? Ada pun, ada ayam. Ada ayam. Panas-panas Berapa ringgit satu bekal kak? RM6. RM6 je. Okey, terima kasih. Banyak habis. Yang paling laku yang mana kak? Yang paling laku ayam. Yang sotong pun ada. Ayam habis dah Okey, pedas tak kak? Tak, dia asin. Oh, tidak asing. Boleh agak-agak kan letak. Okey, terima kasih. Berapa ringgit je bang? 10 je. RM10 je? Murah-murah. Murah je. Jalan.
je. RM7 je eh? Ini pun RM7. Murah je. Set nasi arak ayam 12. Nasi arak ayam. Sheng 40, ada lain green 17. Wow, lamb shank ni apa? Dari negeri mana ni bang? Ha? Dari negeri mana? Negeri mana? KL je. KL je. Oh, KL je. Tapi versi Arab ke apa ni? Ya, versi nasi arak. Nasi Arab ya. Okey, terima kasih. Ni apa tu? Okey. Selamat datang semua. Terima kasih. Selamat Ramadan. Kopi pun kena. Kopi sambal kena. Macam ni punya. Sinah kak. Air tebu fresh air tebu fresh sugar cane. Fresh sugar cane, we have fresh Cik, air tebu cik, kelapa pandan cik. Ya bang. Berapa ringgit bang? Ya? Berapa ringgit air tebu? Air tebu RM6 kak kecil. RM6 saja. Air kelapa pun ada? Kelapa pun ada, kelapa pandan ni. Kelapa pandan berapa ringgit? Spesial rate. Special Spesial kak. Terima kasih. Kak, nasi minyak ada kak, ayam besar merah ada kak, lamb shank ada. Singgah mai, nasi minyak. Mai tengok mai nasi minyak, ayam ada, daging ada, kambing ada, lamb shank ada. Jual. Yang paling laku apa bang? Daging masak hitam. Daging masak hitam, ayam masak merah. Ayam masak merah. Ayam masak merah dengan kari kambing masala. Oh, masala macam Indian style. Ini berapa ringgit buat? Yang ini ada 45, ada 40. Tiga ini je. Oh, yang lain semua dah dua je eh? Dua. Okey. Terima kasih banyak. Tengok sikit boleh bang? Boleh. Apa ni? Terima kasih. Dapat. Hujan. Tapi nak ambil semua juga. Berapa satu kotong bang? Yang ni 30, 20, ni 25. Okey, baik. Okey.